selalu dan salam sejahtera. Terima kasih buat pengurusi acara Warisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pada hari yang penuh bermakna ini, izinkan saya membawa hadirin sekalian menghayati sebuah kisah yang sangat dekat di hati kita. Ibu, di mana letaknya jelaga? Jelaga terletak pada sumbu. Di mana letaknya syurga? Syurga terletak di bawah telapak kaki ibu. Hadirin sekalian, jam menunjukkan tepat 6:30 petang. Di muka pintu sebuah rumah kampung, kelihatan seorang ibu berdiri sambil memandang jauh ke jalan. Wajahnya jelas kelihatan resah, gelisah dan penuh kebimbangan. Pada ketika itu, ayah baru pulang dari sawah. Ayah bertanya kepada ibu tentang keberadaan anak-anak mereka. Ibu memberitahu bahawa Alung berada di dapur. Angah pula baru balik bermain bola. Cuma adik masih belum pulang. Mungkin basikal adik rosak. Kalau adik belum pulang, kita cari dia ya, jawab ibu dengan penuh yakin. Masa terus berlalu. Kini anak-anak ibu sudah berjaya, sudah punya kehidupan sendiri. Pada suatu hari, semua anak-anak pulang ke kampung. Ayah baru saya pulang dari sawah. Bajunya basah kerana hujan. Sebaik masuk ke rumah, ayah terus bertanya, "Anak-anak, ibu kamu di mana?" Tetapi ayah hanya menjawab, "Tak tahu," tanpa mengalihkan pandangan dari televisyen. Angah pula hanya mengangkat bahu kerana terlalu leka dengan telefon bimbitnya. Dan adik masih sibuk bermain PUBG tanpa sedikit pun peduli kemana hilangnya ibu mereka. Ayah mula berdiri di muka pintu. Hari semakin gelap. Hati ayah semakin resah. Sejak akhir-akhir ini, ibu sering mengadu sakit lutut. Hari itu, hujan turun semakin lebat. Dari jauh, kelihatan ibu berjalan perlahan. Bajunya basah kuyup. Payungnya pula sudah koyak. Jarinya luka kerana menggenggam payung yang sudah rosak. Namun, di tangannya masih erat menggenggam sebungkus plastik. Itulah kasih seorang ibu. Walaupun dirinya kepenatan, ibu tetap membawa buah tangan untuk anak-anak yang pulang ke kampung. Ayah segera mendapatkan ibu. Ibu memberi salam, tetapi salam ibu tidak berjawab. Dengan langkah yang terketa-keta, ibu masuk ke dalam rumah lalu meletakkan bungkusan itu di atas meja. Rupa-rupanya itu ialah kuih kuaci, kiriman Mak Uda, makanan kegemaran anak-anak ibu. Selepas menukar pakaian, ibu mengajak anak-anak makan malam bersama. Namun, tiada siapa pun yang menyahut. Masing-masing hanya menggeleng. Kononnya mahu menjaga kesihatan badan. Akhirnya, hanya ayah yang menemani ibu di meja makan. Ibu menyuap nasi perlahan-lahan. Masih berharap anak-anak akan duduk makan bersamanya. Dan pada suapan terakhir, setetes air mata ibu gugur ke pinggan. Manakala kuih kuaci yang dibawa untuk anak-anak masih belum terusik. Beberapa hari kemudian, anak-anak ibu dikejutkan dengan berita permergian ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selepas 10 hari bertarung nyawa melawan kesakitan, ibu dijangkiti virus daripada anak jiran yang baru pulang dari Bali. Kebetulan anak jiran singgah ke rumah ketika ibu sedang demam. Hanya ayah yang dapat mendengar amanat terakhir ibu. Ibu sempat berpesan melalui ayah agar anak-anak sentiasa menjaga diri. Dan ibu telah memaafkan semua dosa anak-anaknya. Saat ibu disemadikan, ayah dan anak-anak hanya mampu melihat dari jauh.
Mereka tidak sempat mengusung ibu ke pusara. Itulah perpisahan terakhir yang akan dikenang sepanjang hayat. Yang tinggal hanyalah penyesalan yang tiada penghujung. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kawan-kawan, sesungguhnya syurga bukan di hujung jalan, tetapi di bawah telapak kaki ibu. Janganlah kita lupa bahawa kejayaan kita hari ini adalah hasil pengorbanan seorang ibu. Wahai ibu yang kukasihi, aku sangat rindukan belayanmu. Kasih sayangmu tidak ternilai, pengorbananmu sungguh bererti. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, izinkan saya berkongsi 3 pengajaran. Pertama, kasih sayang ibu tiada bandingannya. Kedua, kita mestilah menghormati dan menghargai ibu bapa selagi mereka masih ada. Ketiga, ibu ialah cinta pertama seorang anak. Namun seorang anak adalah dunia dan seluruh isinya bagi seorang ibu. Oh ibu, damailah engkau di sana. Ku taburi doa mewangi hadiah dari anakmu. Ibu! Sekian, terima kasih.